Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Channel. Hari ni kat depan kita ni, atas permintaan ramai kita dah bawa body D-Max upgrade. Yang korang boleh tengok depan ni lah. Apa bezanya D-Max upgrade dengan D-Max biasa? Diorang kata banyak lah, kotak hijau lah, kotak biru lah, kotak warna awan lah. D-Max ni yang dah siap dengan suspension Dia datang dengan 2 biji bateri yang korang tahu. Kalau biji bateri ni mesti ada turbo, dan juga dia dah lengkap dengan lampu kat dalam sekali lah. Dia dah datang dengan 2 set tayar yang korang boleh tengok kat depan ni, tayar drift yang korang boleh main slide ataupun korang nak main tayar grip pun boleh. Dia dah bagi sekali dah. Siap dengan kaliper Dia dah siap dengan lampu kat dalam, dengan juga turbo button lah kat remote ni. Jom kita tengok jalan. So sangat seronok untuk pada korang yang baru nak start main, tetapi korang tak perlu nak invest banyak. Inilah bendanya dengan harga sangat berpatutan. Dan korang jangan risau, body shell ada macam-macam pilihan So korang boleh tengok kat depan ni macam-macam pilihan body shell yang korang boleh tambah kalau korang nak modi lah. Okay, so macam biasa, kalau korang nak dapatkan RC D-Max ni, korang boleh singgah ke MSH hari ni. Kita juga ada postage ke seluruh Malaysia dan juga pay later untuk korang yang nak menggunakan ansuran. So kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.